Pada hari ini, dalam tahun 2010, kapal MV Rachel Corrie, kapal terakhir membawa misi kemanusiaan ke Semenanjung Gaza, Palestin, yang disertai oleh 6 rakyat Malaysia, ditawan tentera Israel di kawasan perairan antarabangsa, kira-kira 30 km dari Gaza. Kapal tersebut yang ditawan oleh rejim Zionis pada sekitar pukul 5 petang hingga pukul 10.17 malam waktu Malaysia dilihat menghampiri pelabuhan Ashdod, Israel dengan diiringi oleh tentera Israel. MV Rachel Corrie adalah kapal ke-7 daripada 8 buah kapal yang melaksanakan misi Gaza Freedom Flotilla ke Gaza. Ia membawa muatan merangkumi keperluan perubatan, kerusi roda, peralatan sekolah dan bahan binaan seberat 1,500 tan. Kesemua 8 kru dan 11 orang aktivis berada dalam keadaan selamat, meskipun situasi pada peringkat awal dilihat tegang. Sebelum ini, dunia dikejutkan dengan insiden pembunuhan 9 orang aktivis di atas kapal Mavi Marmara yang melaksanakan misi yang sama ke Gaza oleh tentera Israel. Justru, penawanan kapal ini menimbulkan kegusaran kepada Wisma Putra yang segera menghubungi Israel dan mendesak jaminan keselamatan rakyat Malaysia tersebut. Berkat kesungguhan semua pihak, kesemua rakyat Malaysia ini akhirnya berjaya dibawa pulang ke Malaysia pada 7 Jun 2010.